Daripada korang pakai lampu gantung-gantung macam ni yang fokus dia dekat bawah je, baik korang pakai power track macam ni. Boleh pusing, tarik, halakan ikut mana yang korang nak. Jom aku tunjuk apa lagi yang bestnya pasal power track ni. Yang pertama, lampu ni fleksibel gila. Nak highlight meja makan dekat frame? Boleh. Nak spotlight dekat hiasan pokok pun boleh. Kedua, senang nak tambah atau tukar headlamp. Nak tambah 2, 3, 4, 5, ikutlah banyak mana yang korang nak. Tak payah buat wiring pun, snap masuk terus track tu. Yang ketiga, track light ni nampak moden dan clean gila. Pasang je terus, auto nampak vibe cafe dan studio. Tak kisahlah pakai hitam ke putih, dua-dua ngam. Yang keempat, korang tengok ni, dia nampak lagi kemas dan teratur tau. Yang kelima, fokus cahaya. Kalau korang ni suka ambil gambar makanan ke buat konten ke kan, power track ni memang pilihan yang baik. Tengok lighting dia pun sharp. Cara pasang dia pun simple je. Pasang je track rail ni dekat shielding, ikut panjang mana yang korang nak. Lepas tu korang buka penutup sini untuk sambung power supply. Lepas tu masuk lamp dekat dalam track dan adjust macam mana arah yang korang nak. Jangan lupa pastikan lampu menyala. Settle. Kita dekat sini ada track light, lampu-lampu gantung, lampu-lampu dinding, macam-macam jenis lampu ada. Jadi kalau korang nak, datang terus dekat dapur, dekat Semenyih atau Ceras Batu 10.